pendapatan yang sebelum ni Kak Azhar nak hari ni, minggu depan baru dapat. Tapi Alhamdulillah lah. Ni kalau kita rasa nak, esok kita boleh beli. Okay, Kak Azhar, ni sekarang ni kita belajar resipi apa pula? Sekarang ni saya nak kongsi resipi tepung pelita yang pernah saya belajar. Kak Azhar nak tanya, apa impak positif yang Kak Azhar dapat daripada peningkatan income? Pendapatan yang sebelum ni Kak Azhar nak hari ni, minggu depan baru dapat. Tapi Alhamdulillah lah. Ni kalau kita rasa nak, esok kita boleh beli. Dan akibat daripada aksiden juga, kereta Kak Azhar terlost. Jadi sekarang Kak Azhar boleh beli walaupun kereta tu kereta second hand lah. Dulu Kak Azhar sakit, suami berhenti kerja, duit simpanan pun habis. Sebab 3 tahun Kak Azhar terlantar saja. Dengan hospital, ulang-alik hospital, TCA semua dengan ambulans selama 2 tahun. Memang licin. Jadi Alhamdulillah, di sebalik sakit tu Allah ganti dengan lebih baik Kak Azhar rasa. Berbanding dengan Kak Azhar belum sakit, Kak Azhar tak kenal siapa. Macam online business kan, macam mana Kak Azhar belajar cara untuk dekat Facebook ke? Buat video, update gambar-gambar kita buat kerja semua tu, meyakinkan orang bahawa kita sendiri buat produk ni, kita tak ambil masa ni kan kita ambil gambar, kita tunjuk sekali-sekali, kita nampak muka kita gitu. Sekarang ni kita buat dulu dia punya mangkuk dia, takun dia. Kalau untuk dia punya inti dia, apa bahan yang diperlukan? Kalau tepung hijau dia tu, sebab dia 2 lapis kan, bahagian tepung hijau tu kita guna tepung beras dengan air pandang, yang putih dia santan dengan tepung beras. Air. Asasnya tepung beras lah? Asas tepung beras. Ini tepung beras Berapa sukatan ni Kak? 250. Ini tepung beras dah. Ni kita masukkan daun pandan. Ni air daun pandan. Air daun pandan. Ini berapa banyak air daun pandan ni? 500 ml. Okey, ni air kapur 1 sudu. Apa tujuan air kapur untuk apa? Untuk dia rasa kenyal-kenyal. Dah masuk dah kan? Jadi macam rasa jelly tu lah. Ini kita nak tapis supaya takut ada ketul-ketul tepung beras. Ini kita nak kukuskan dia sampai kita masak pekat, kita kukuskan. Okey, apabila dia naik gelegak dah tu, boleh padam api. Naik dah kan ni. Ini nak tak berapa banyak Gula. Gula. 1 sudu. 1 sudu. Ni lapisan pandan dia lah. Kita anggarkan juga berapa banyak? Ini kita nak pasakkan santan dia. Masuk santan. Sampai dia menggelegak ke apa Kak Azhar? Sampai menggelegak. Air dia. Jadi biar 2 minit kering air tu. Okey, Alhamdulillah akhirnya selesai siap juga tepung pelita kita. Hasil air tangan Kak Azhar untuk berkongsi dengan semua lah. Okey Azhar.
Kalau Kak Zah boleh kongsikan satu harapan sempena Ramadan tahun ni, apa harapan Kak Zah? Sempena Ramadan tahun ni, kalau boleh, insya-Allah untuk Ramadan akan datang, komputer akan dipasarkan. Sebab tahun ni Kak Azhar sempat belajar tapi untuk pasarkan tak sempat. Sebab banyak kekangan. Okey, bye-bye. Okey, terima kasih.